biar aku derita menanti sang cahaya. Walau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah pada cintamu, ku Kamu mau ini ya? Ayam goreng bang. Oh, itu dia. Ya, alhamdulillah. Mana? Kau ada? Datang ke mana? Aku tunggu tak ada. Oh, mana? Makan lo. menuju kelamnya jiwaku. Oh, Ustaz bang. tak jumpa. Ustaz Narai. Ustaz Rai. Hati-hati sikit, jangan ni dengan garang tu. Tunggu garang ah. Jangan garang. Saya baru hutan. Rotan lah. Alhamdulillah. Apa? Oh. Lama tak jumpa. Tadi pun. Oh. Kita takut masuk nama. Surprise. Dah, aku. Apa tu? Oh, no, lama tak jumpa tu. Alhamdulillah. Oh, spek mata tu ha. Lama dah. Lama ah. Motor ni, seorang ni. Botol ni, seorang. Seorang? Solo. Mem rehat. Aduh, merah pula. Guru rehat ni. Mana? Siap mana? Siap. Siap ah. Lama tak jumpa. Oh, ada semut. Dia dah sampai buat ni. Betul telur. Oh, motor dia ada semut. Semut. Dah, apa ada semut ni? Dah. Motor parking. Aduh lah. Semut. Hari ni semut pergi jumping oh. Apa khabar Cik Bobby? Lama lah tak jumpa Bobby. Siap Bobby? Lagi karaoke ada? Ada. Ingat ke dah mengajuk. Bobby ada karaoke dah. Bang. Apa khabar bang? Lamanya lah tak jumpa. Siap bang? Alhamdulillah. Abang bang? Aduh, lama. Baik bang eh. Baik siap bang. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Morak benda dua orang ni. Okey eh? Okey. Dah sarapan bang? Dah? Makan? Kosonglah perut. Masalah ada. Saya makan lapar tadi. Oh, Assalamualaikum. Ini dia orang paling jauh sekali. Abad ini. Orang paling jauh. Oh, ini dia orang paling dekat sekali di abad ini. Apa khabar bang? Okey Ali. Siap bang? Yes. Tapi abang ni dah ada KL semalam. Dah ada KL. Dah ada KL. So hari ni balik Kuantan lagi ni. Petang ni dah habis apa tu? Nasi Program? bani kondam nanti. Ha. Baliklah Kuantan. Okey bang, nanti kita jumpa di Yompeng bang. Okey. Okey. Pagi semua. Kak, mana Cik Mat dah? Mana Cik Mat? Assalamualaikum brother. Apa khabar? Alhamdulillah sampai juga. Orang lama sampai juga. Ingat tak ada hari ni. 50-50. Oh, mana ada nama? Ha? Aku tak isi nama pun. Okey. Borak. Terputus nafasku, tidak berdaya lagi, masih mencari jalan sendiri. Terhenti nadiku, aku semakin lemas, masih mencari jalan kembali. Di panah kemelut jiwa meronta kini, masih terpagar kata sendiri. Digusur irama alun pidana dunia, masih
tersesatku dalam kesamaran. Mata yang tinggi terkunci bicara, kemana arah hilang layarku terdampar, mencari-cari diriku yang hampir hilang, tersesatku dalam kesamaran. Mata yang tinggi terkunci bicara, kemana arah hilang layarku terdampar, mencari-cari diriku yang hampir hilang, tersesatku dalam kesamaran. Okay, Assalamualaikum sahabat-sahabat, apa khabar? Selamat pagi dan juga hampir tengah hari. Teka saya sekarang berada di mana? Saya sekarang berada di arena Pagoh. Okay. So tadi kita orang RV dekat Seremban pada pukul 9 pagi. Sekarang ni lebih kurang pukul 11 lah. Kita ada dekat Pagoh ni. Okey, so hari ni 7 hari bulan Disember 2025, kita ada satu lagi misi untuk makan nasi biryani dekat Yompeng. Dekat mana-mana tu jagi saya tunjuk kat mana-mana. So alhamdulillah hari ni cuaca sangat menarik. Kalau ikutkan kita punya plan, ride kita minggu lepas, tapi cuaca tidak mengizinkan dengan hujannya, dengan ributnya macam-macam melanda Malaysia ni ketika ini. Tapi minggu ni alhamdulillah cuaca panas, tengok matahari terik. So hari ni sambutan yang saya rasa sangat memperasankan. Rasa lebih pada more than 30 riders lah. Dan juga ada rider-rider daripada Johor pun datang tunggu dekat sini. So kita rest kat sini dulu. Oh, ini member daripada mana? Hello, brother. Ada lagi member daripada Pahang. Ada lagi member daripada Pahang baru sampai. Kita tengok. Ni panjang. Ingat tak? Itu hari kita pergi pergi skincare dengan dia. Oi. Brother. Baru sampai, brother? Ya, baru sampai. Allahu Akbar, brother. Sampai juga dia, brother, hari ni, brother. Ingat tak sampai? Kejar belakang. Aduh. Panjang. Oh, motor panas. Brother. Siapa ni? Oh, brother. Lama tak jumpa lah, brother. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah sihat. Oh, ingat tak dah datang? Terima kasih datang. Nama tak ada. Nama saya memang selalu tak ada. Ada, brother. Tapi orang pertama sampai. Nama sampai. Brother. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Brother. Oh, Ada. Okay, jadi lama dah sampai? Lama juga dah. Apa lagi? Tu. Brother. Muka poster ada, tapi tuan tak ada. Memang saya ban lah. Nasib baik ada. Balik kampung. Baru sampai ke apa? Baru sampai. Dah kena 2 speed trap. Ya ke? Saya 4 speed track. Rugi hari ni rugi. Mana lagi geng kita? Mana lagi? Ni. Brother. Baik. Alhamdulillah. Siap dah? Alhamdulillah sihat. Lama dah sampai? Lama dah sampai. Ini. Hantar kita. Ini. Geng-geng Johor ni sudah berada kat Aku sini. ingatkan aku kena tinggal. Rupanya
pulau lain. Lama lah. Lama kan sampai? Lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit. Minit baru lagi lah. Oh, ni kawan kita ni. Kalau nak ikut keluar sini. Ini. Awak Cik Ali. Assalamualaikum Cik Ali. Oh, sihat Alhamdulillah. Oh, ingat Dengar kata sibuk. Member tayar rosak lah. Mana? Aduh, tu pula member tayar problem. Nak tanya kat mana pula, kata dia tayar problem. Yang ni bateri pula, nasib baik saya bateri. sempat cari bateri. Cepat cari bateri. Tongkat. Tongkat pula. Kenapa tongkat? Baru repair tadi. Kenapa tongkat? Cabut. Tak apa, boleh jalan. Santai je. Ni bateri sudah sampai ah. Bateri daripada Johor sudah sampai. Semua dah semut. Semut sudah sampai Yomping. Sudah sampai Pagoh. Sama je. Oh, aku tahu dah. Aku nampak dah motor ni tadi. Nah, dia tiba-tiba timbul kan? Tadi saya perasan motor ni tadi. Tak tahulah tuan ni. Kalau saya tahu tadi saya blok. Tak dia daripada mana? Tadi kat sana tak ada. Tak ada bang, dia potong kita senyap bang. Kosong minyak bukan ada tu. Minyak tak ada lah. Patut lah. Ingat ada kat Mongolia lagi. Mereka sudah pakai Afrika. Afrika kan? Tak lama bukan perkataan Afrika kita pergi sana tu. Aku sebab datang ni Ali dia. Kalau tak aku tak join sana. Mana bang? Saya nama saya pun tak ada dalam list, tak ada. Tak ada dalam list kan? Tak ada, tengok pandai ya bang. Oh, cantik motor dia. Kau punya tu ada lagi. Bang, berapa sisi ni bang? Berapa sisi ni bang? Berapa juga? Berapa sisi bang? 1100 ni. Oh, 1,100. Bang, jap lagi saya bawa. Bang. 58. Ya. Kau punya V1 V2. V1 yang okey lah. Janganlah. Salah ada. Sampai juga pada kita. Itulah dahsyat. Tahu perjalanan ni. Tahu perjalanan dia ni. Dia jauh perjalanan luar pandangan dia. Oh, sebab Abang Nazar dia datang lah. Corona tadi lah. Abang Nazar. Hey, mana hari ni? Hari ni kita nak ke Yomping. Okay. Yomping kita pergi ke nasi Wak Gondan. Nasi berani Wak Gondan. Okey, hari ni kita ada lebih kurang dalam 30 biji lebih lah di sini. So, Ramailah hari ni. Alhamdulillah cuaca pun cantik ni. Panas tak panas sangat, mendung pun tak, panas terik pun tak. Alhamdulillah lah. Kita disantuni oleh geng-geng Muar ni. Badak ada, Cik Din pun ada. Kita makan nasi gondan, lepas tu mungkin ada perubahan itinerary sikit. Harapan hari ni semoga cuaca menjebelahi kita, bagi apa ni, beri kerjasama lah orang kata kan. okay. Itu sajalah. Tapi tu hari ni Tapi dah ada kedai makan. ada. Tu hari hati paling kosong kan. Sini ada atur lah. Ada kedai makan tempat lain. Tapi yang ni jalan ni. Ada lagi tepi sungai. Lima. Salam. Kenalkan nama bang? Saya Mizi dari Puchong. Miji. Oh, dari Puchong kan? Ni. Hari ni kita nak ke Yomping. Pernah pergi ni? Tak pernah lagi. First time? First time. Dekat setahun tu. Setahun lah. Lebih kurang lah. Yang latest di mana tu ya? Di mana? Di Penang ya? Penang? Penang kan ada kamera lah. Penang kan kamera, tak ingat kamera. Kamera yang hujan tu? Ya hujan tu. Pergi. Saya tak pergi tu. Oh, tak pergi. Saya dah tahu dah hujan, jangan pergi. Daripada atas sampai bawah balik habis basah. Oh, macam mana? So, hari ni kena ride siapa? Okey lah. Alhamdulillah. Dengan siapa hari ni? Ha? Dengan siapa ride dengan siapa? Dengan siapa ni? Di rumah lah. Okey, hari ni hari kita semua akan pergi ke satu tempat lah, tempat makan yang sedang viral sekarang ni. Nasi biryani Wak Gondan dekat Yomping lah. So hari ni hari kita memang semua daripada KL ni datang semata-mata nak cari makanan yang viral lah dekat Yomping. Lepas ke Yomping tu, insyaAllah kita akan buat satu tempat yang
dirahsiakan lah sebenarnya. Dalam itinerary kita dah letak nak pergi ke Gunung Ledang kan. Tapi hari saya pun bersyukurlah semua selamat sampai sini di R&R Pago. Cuma ada sikit masalah lah, ada member bateri kong. Betul ada masalah tayar sikit. InsyaAllah lepas ni kita cuba tolonglah bantu untuk selesaikan kawan kita ni lah masalah dia. So lepas tu nanti kita akan bergerak terus ke Wagondan. Okey, terbaik. Terima kasih. Saya orang Kuala Lumpur lah. Saya orang Kuala Lumpur, orang Johor, orang Melaka. Tak lama lagi mungkin orang ni kot, orang Seremban ke. Baik. Orang cakap tu. Nampak? Waktu idaman Kak Ros tu. Okay, on the bike semua. Kanda start engine, vroom vroom vroom. Dinda duduk belakang, zoom zoom zoom. Jalan jauh tak rasa penat, asal berdua hati jadi kuat. Kanda Dinda Couple rider pusing kota, sampai ke border gelap ke Jawa. Sepanjang jalan ride bersama penuh warna. Singgah makan roti canai, selfie dulu baru jalan lagi. Bendera merdeka ke kita kibarkan, cinta di roda terus berputar. Kalau hujan kita reda saja, baju basah tetap ceria. Oi, panjang beratur bang. Bang, panjang beratur bang, macam mana bang? Beratur je lah. Cari makan beratur. Okay, so sahabat-sahabat, kita sekarang ni baru je sampai dekat apa ni? Kari kambing. Tapi dia punya beratur lah sahabat-sahabat. Memang tak ingat dunia. Apa? Beratur. Saya rasa lebih kurang 1 jam lagi kita akan sampai sana. 1 jam lebih lagi. Si ada arena lagi depan tu. Kita tunggulah bang, macam mana bang? Tiba-tiba dah. Check. Okay, so hari ni kita bungkus ya. Kita makan bungkus je. Senang. Okay, sudah sampai bungkus punya apa barang beratur panjang-panjang. Okay, so hari ni saya makan kambing ya dan juga nasi biryani. Kita nak rasa apa rasa dia. So kita makan dulu. Oh, kopi. Okay, baik. Ya. Makan. Makan? Aduh lah. Bang, sini. Kita nak try kambing ni, Pak. Oh, try kambing ni. Try tengok macam mana. Teka, sedap ke tak sedap? Teka lah. Saya tak nak cakap, korang teka.
kita baru saja lepas makan nasi biryani. So nasi biryani tadi okey awak? Okey ramai yang cakap okey. Bagi saya pun okey lah. Saya tak pandai sangat makan nasi biryani. Dan kita sekarang ni nak buat sesi-sesi bergambar di sini ya. Kalau kita tengok ni hari ni meriah ni, ramai gila orang kat sini. Nampak ni geng-geng kanda dinner kat Rider semua. Ramai orang. Oh. Masuk. Ali pula agak cepat. Saya kalau saya follow, saya naik arah lain dulu pasti patah balik. Nak gerak dah bang? Ya, saya nak gerak balik ke Kuantan. Okey, hari ni enjoy dapat bersama Kanda Dinda makan di nasi biryani Wak Gondang, tempat baru. Okey, Kanda Dinda terbaik. Enjoy your ride together. Thank you bang. Hati-hati bang Rai. Okey. Okay, bang. Kemana langkahku jejak, di situ langit berdiri. Di mana kaki terhenti, di sini aku menanti. Kemana cinta yang hilang, di situ aku mencari. Di mana nafas terhenti, di sini aku terpatri. Andainya ku putuskan segala kalimat itu, dan pasti aku tertunduk sepi sendiri. Ku rebah dan tersasar, menapis debu semalam. Kemana lagi dayaku di sini? Tak sanggup aku menahan sendiri. Bang, hati-hati bang. Alah. Okay, so sahabat-sahabat, sekarang ni kita je baru sampai di Taman Negara Johor, Gunung Ledang Legenda. Tempat ni memang dia ada restruction semula lah. Agak cantik tempat ni kalau kita tengok. Macam-macam ada kat dalam ni. Air terjun pun ada, tapi air terjun dia atas sikit ya. Tapi dia air ni air dikering. Oh, nasib baik cuaca hari ni cantik. Saya tengok dalam cuaca today bukan hujan, tapi hari ni tak hujan kat sini ni. Luas tempat dia. Kita tengah tunggu, ada lagi lebih kurang 10 biji, 11 biji lagi. Ada yang belum sampai lagi. Ada satu masalah, motor dia tu rosak dekat tangkap sana. Tapi tak apa, yang mana ada, kita jalankan misi dulu. So, saya sekarang ni fresh. Betul fresh dalam hutan lah. Best tu lah.
Apa? Apa perasaan? Okey tak sini? Alhamdulillah sejuk lah. Sejuk eh? Ya, jadi macam Berapa kali ya? Pernah atas sini? first time lah. First time. Nah, Awak? pasal itulah dia sama juga. First time juga. Tapi udara segar. Mana air terjun ujung sana? Airnya pun kecil. Kecil. Kecil try lah tengok. Oh cantik sahabat-sahabat. Oh. Tapi air dia kecil lah. Air dia kecil je. Air dia tak banyak. Dia pipe dia tutup pun. Tak pernah lagi lah naik tahun ni. Dah pintulah ni. Balik. Esok sekolah. Itu yang kau pergi Melawati jumpa je. Ha? Yang kau pergi Melawati. Oh yang tu ganas sikit lah. Tu tak tak. Dia kan jinak tu. Oh dia jinak tapi dia tak takut orang. Ya ini satu lagi stiker kita. Oh. Tenang Riders stiker. Oh, telah rasmi. Laju yang motor ni. Oh, ni toker dia. Toker mana toker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaden Indah Couple Rider. Dah lama tak berride sekali ya. Okey, so sekarang ni kita berada di Taman Negara Johor, Gunung Ledang. So destinasi seterusnya di mana ya? Jasin. Kita kena cedul. Okey, terima kasih. Kaden Indah Couple Rider, the best. Oh, okey. Santai-santai je. Ada dalam 30 biji motor kot hari ni. So far okey. Ada sebiji lah sahabat kita motor terpaksa dibawa balik breakdown tadi. So tapi semua terkawal lah. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni kita berjalan. Selepas pergi Yomping, kita makan nasi biryani, kita sekarang dekat Tangkap, Gunung Ledang. Gunung Ledang melalui Jalan Sagil. Hari ni alhamdulillah cuaca mendung tapi tak hujan. So far okey, ride hari ni okey. Pergi insya-Allah balik kita moga-moga dipermudahkan. Alright. Kita daripada Wak Godan tadi makan nasi biryani. Best hari. Saya order satu talang, makan 4 orang. Harga pun berpatutan lah. Ke A lah ke. A plus. Alright. I'm walking on these silent roads, carrying dreams that feel too heavy sometimes. The world keeps changing like the wind blows, but I still chase the light behind the skies. Every fall, every tear,
Tak tahu mana satu. Tu okey tu, okey ni tu. Okey, alhamdulillah. Ha? Okey, right. Okey. Best ha. Oh, Atuk punya spek tu mahal tu ha. Tak adalah Shopee je. Macam Ali Gusti tu. Tak adalah Oh. ni. Macam ada Gusti tu nama Hitman dulu. Hitman, betul. Betul ha? Betul, Sama kan? Oh, mana tahu ha. Kau pakai motor dia? Pinjam motor dia sementara. Oh, motor kau mana? Dia tanya kita macam mana boleh jadi dia. Oh, macam mana boleh jadi dia? Macam mana boleh jadi dia? Cik Mat laju sangat. Aduh, Cik Mat. Mat punca punya. Dia kejar aku motor baru. Motor esok atau wing? Ha, besok tu. Dia macam mana? Perjalanan hari ni dia? Okey, alhamdulillah. Okey. Saya kat mana ni? Kat ni betul tak tahu kat mana ni. Melaka. Kita kat Jasin. Oh, Jasin. Dia orang mana? Orang Selangor. Oh, orang Selangor. Ha. Tak pernah datang sini ya? Tak pernah. Okey, okey. Okey, hari ni dah. Motor okey motor. Motor okey, alhamdulillah. Kan dia tanya kan nak masang tidak kan. Kalau masang itu okey. Dia betul. Siam tanah belas. Siam tanah ni dalam ini. Ni border kita masuk siam tanah sini kan. Belah sini. Belah sini kalau abang masuk tengah hari petang esok nak keluar. Petang ni abang pergi lintas belah sini. Abang masuk lorong. Lorong ni lorong. Kebetulan dia ambil anak. Presiden gimana presiden ni? Tak muncul-muncul. Orang mandi semua Ada masalah sikit. ada masalah. Settle semua. Settle dah. Mana tu toke kedai mana? Okey kedai dia balik solat. Oh. Ah, tu dia. Bang, kita apa? Kedai orang. Jangan, kedai orang tu. Kedai orang tu. Tak dia beli botol bambu kena gembat. Kita tunggu ni. Dapur panas Cik Ita. Mana Cik Ita? Tu Cik Ita sudah mari. Cik Ita sudah mari. Mana ni Cik Ita? Bukan salah. No, sana. Enam kotak. Tempat sesi 3 kotak 3 kotak monyet buat lagi Apa? rezeki dia tu. Boleh apa bang? Botol bambu. Abang memang tak boleh tengok pintu bambu Bukannya meniaga pintu bambu ke? Okey ni. Sebenarnya botol bambu Jariah tu anak beranak MD botol bambu. Oh, sama jugalah. Ya, rasa sama je. Oh. Kat botol bambu MD tu dia pelbagaikan lah. Oh. Taste dia coklat, cheese. Tapi sama lah. Sama je. Toke sudah mari toke. Kita. Cepat kita. Tu pelanggan ramai. Okey. Okey, toke sudah mari. Kejap. Udah apa sini? Dah belum? Air je. Air je. Makan apa dia sana? Ya, bubur. Nasi bubur. Nasi air. Tak tahu lah. Bang, makan dah? Itulah tengah mikir bang nak makan apa bang. Makan apa? Pada? Okey, pada? Pada ha? Macam happy hari ni Hari ni happy hari ni? Happy tak hari ni? Lebih happy ya. Bang, okey bang. Daya semua okey dah? Okey, alhamdulillah. Daya dah cantik. Tadi hilang pergi mana? Duk tangkap Langkah tadi tunggu motor siapa tu yang Tu ada. ada. Tapi settle lah. Settle lah. Okey, ni. Aisyah okey Aisyah? Okey. Okey Aisyah. Kak okey kak? Ni ada seorang lagi. Okey. Ada duit jatuh lagi tak ada? Tadi kau ada duit jatuh RM50 ni kau nampak? Kat kedai Wak Gondang duit aku. Tadi saya nampak. Mana? Tapi lepas tu dah hilang dah. Dah hilang. Dia dah bayar. Aku tak halal tu. Tak halal tu. Tak, mak saya suruh bank. Baik ya. QR. QR. Dia boleh pakai SPM abang. Dia boleh pakai SPM. Itu lah. Tahu. Nampak tahu. Saya bawa 2 hari. Motor tak ada bayar. Itu motor mau tarik ya? Bukan tak ada bayar ke itu? Tak ada bayar kan? Cara bayar lah kena tarik. Ayo ini muka poster lambat mari ya. Tapi akhirnya mari. Ada satu orang tak sampai lagi. Satu orang lagi belum sampai. Itu dia kaki tak lepas lagi. tak lepas lagi ya. Ini Ayo. sudah ikat dia main kaki. Cincin jugalah itu aja. Keratung lagi. Keratung ah.
tu dia tercita tu, dia terlepas cakap. Lepas tu dia tahu mana kita nak siasat. Lepas tu dia tak cakap. Sama muncul. Ha? Salah dah sama. Mestilah Cik Mat. Dia paling tinggi sisi. Mestilah orang tinggi nak kejar dia. Iyalah. Saya lock pun ada 3. Ada 3. Orang tetap payah tengok. Jangan tengok depan dia. Dapat juga. Dia minta bakar. 2 kilo ni bagi location. Kau pun satu. Orang tu Aku duk rolak auto mana nak tengok. Tengok 5 kilo tu aja. Tu aku tu. Aku dah sedap hati lah. Aku cakap kau kata kau tunggu tepi jalan. Terima kasih Om Muhammad. Jumpa lagi. Okay bang, Ahmad. Okey, jumpa lagi bang. Okay, Hati-hati bang. next ride. Alright, ya Allah. Oh, wah, saya baru lepas makan ni. Saya makan hari ni, saya makan apa? Nasi bubur by Cik Ita kita. Best ah. Okay, Kak, nasi bubur tu best ah. Saya rasa not bad. Memang okey. Maksudnya macam Thailand lah. Ni. Dapur Cik Ita ni. Sekarang ni kita orang dekat mana Kak nama dia? Laksmana Cafe dekat Jasin sebelah KFC saja nampak. Sebelah KFC Jasin. Ada muka kau kan mana ada. Aku balik macam ni. Sekarang saya berada di Jasin, tak silap Jasin. Di kawasan Laksamana Street Cafe. Alhamdulillah hari ni okey semua. Berjalan lancar walaupun ada sedikit masalah biasalah tu. Tapi semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Kita punya destinasi semua mantap. Balik bang. Dah kita rehat esok nak kerja. Okey bang, terima kasih. Hari ni cuaca dari pagi sampai ke petang alhamdulillah. Ni pukul 6 lebih 6 lebih ni. Ni rasa macam nak mendung sikit ni. Tapi harap tak hujan lah. Kalau hujan biarlah sampai rumah. Ada suka dan duka ni. Kan? Apa yang duka tu? Dukanya motor member satu breakdown, satu bateri kong, tapi dapat diselesaikan lah. Kan? Tapi sakit lagi. Bila next ride ni? Tak ada muda ke? Tunggulah kan. Hujung bulan. Hujung bulan. Laksmana Cafe Jasin, sahabat kita juga yang ada bisnes kat sini. Kedai dia, Cik Din kita kat sini. Semua makanan okey, sedap. Ni ride kita tadi pergi makan apa tu, biryani kambing, Wak Gondan. Lepas tu kita ke Gunung Ledang. Kita singgah sini. Last kita punya point kat sini lah. Lepas ni kita buat masing-masing balik lah. Tapi ride ini semua okey, cantik. Ada masalah kecil-kecil tu biasalah. Semua settle. Kita jumpa lagi next ride. Din kau nak balik Din. Mana Din? Mana Din? Aduh, motor besar balik awal. Motor kecil tak apa juga. Motor besar balik awal. Dah pula. Ni nak balik juga. Alright. hari nak hujan. Ya bang, jumpa lagi pada. Jumpa JB. JB lah, JB kita. Okay, Assalamualaikum dulu lah. Sebelum tu Okay, tak bagaimanapun ada jadi rumah. Tapi dia sebabkan faktor kesihatan tu tidak mengizinkan, so kita rehat panjang waktu 7 bulan. So ni dah sihat balik. So kita ziarahkan kawan lah hari ni. Live 1.5. 1.5? Di mana? Dari Puro, Cameron Island. Cameron. Yang hujan tu, yang terabur. Oh, yang Azam ini. Katalah siapa manage. Tak, yang Kalau kita berkawan ni, so jangan pandang pada diri orang lain, pandang pada diri kita sendiri. So kita cermin diri kita dulu, baru kita cermin diri orang lain. Sebab semua tu berbusa pada kita, bukan pada orang lain. Itu kata-kata yang perlu anda fikirkan dan seliti baik-baik. Dinda, dekat mana sekarang Dinda? Makanan macam mana? Makanan okey tak? Yes, sedap.
Oh tadi saya kat sebelah mulut pop. Datang sini semua senyap. Apa cerita? Semua tak bercakap. Akak muka akak masuk YouTube ha? Masuk YouTube masuk tadi. Mana stiker? Mana tunjuk putih mana? Oh ada. Gelak-gelak Gelak kau orang pandai. Mana? Oh ada. Ni motor siapa ni? Siapa ni? Tak ada stiker. Ada stiker? Tak ada stiker ni. Tak ada. Oh tak ada renah baca. Ni motor siapa ni? Ni motor siapa? Cek. Oh Imat. Ni. Tagal. Angin. Tak ada, saya pernah tahu. Saya rasa saya tampar tadi. Ya, angin tu pula. Aduh. Laju sangat. Tak ada lah, habis stop. Next right. Grup baru. Mana grup baru? Ni, geng gerak awal. Cuba komen sikit grup baru ni biasa lah. Macam mana? Okeylah, dia katanya orang geng grup awal ni orang berpenyakit. Dia kena awal. Yeah. Dia macam ni bang. Grup motor ni. Ya. Besar macam mana mesti ada pecahan. Itu Kan? standard. Pecahan ni lah buka grup ni. Kita orang okey. Saya okey, kawan-kawan. Okey. Itu dah normal. Cuma yang tak normalnya bila dah buka grup baru tu, berkawan lah balik. Jangan tak kawan. Oh, lama tak nampak. Ni ada geng grup awal tak kawan. Betul. Dan ada satu lagi grup baru dengan cerita. Atuk masih lagi kan tengok. Kan dia asyik baik Atuk. Atuk saya percaya. Itu pun kan postpone kan hujan ke apa tu. Yang minggu lepas. Alah. Malam hari apa? Azwan. Wan WhatsApp. Takut nama Wan. Atuk dah terlepas dah. Aduh. Ada grup baru lagi ke? Tak ada. Tak ada. Tapi belah sini tak ada dah. Dia belah lain. Oh. Belah lain. Ni je lah. Tak ada dah. Cukup lah seorang. Ni je lah. Ini Blok TV. Blok TV. Oh, banyak. Ni. Ni 6J dah habis dah. 6J dah habis. Mana Nanji? Kami. 6J tak ada dah. Kenapa? Semua dah. Allah. Senyap dah. Makin ke arah mana? Perjalanan hari ni. Okey lah, dapat join minum petang aja. Minum Pagi petang tak saja. sempat, bini rantai kaki. Tapi tak apa. Tengok kesan tak ada kesan. Tak ada, kita sorok dalam lah. Tapi so far apa-apa pun terima kasih kepada Azri. Walaupun dia tetap datang. Ya. Satu tepukan untuk kawan kita. Azri. Ambon. Okey, bye. So sahabat-sahabat, sekarang ni jam pukul 6.30 lebih petang. So hari ni perjalanan kita daripada KL tadi, kita pergi ke Wak Bondan tadi untuk pergi Gunung Ledang, dan sekarang kita berada di Jasin. Dan saya rasa sampai kat sini sajalah kita punya program ride kita pada hari ni, iaitu ride to Yomping. Dan insyaAllah kalau ada masa nanti kita akan berjumpa lagi semua. Dan kepada sahabat-sahabat yang mana belum join lagi Malaysia tu, jangan lupa pergi kita punya Facebook Kandilinda Couple Rider, dan juga subscribe channel YouTube Tenang Rider. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf kepada semua sekiranya ada salah silap. Semoga kita berjumpa lagi. Doakan kami, doakan kita semua, semoga diberi kesihatan dan kesejahteraan yang berkekalan. Amin. Dan semoga berjumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Tenang Riders Kandilinda. Pagi ah. Pagi. Itu belum dia lagi. Dah, ada ya. Ya. Bye. Ya. Okey. Tak bayar Kita tak bayar dah.
Okay je deh. Jumpa lagi je deh. Masih deh. Janji ya. Okey deh. Ha? Kita tinggal Seremban. Oh, ada last checkpoint tak? Last checkpoint kita kat Seremban lah. Kita solat dalam sembahyang. Kalau boleh join kita sama-sama lah. Kita pun perlukan orang yang Terputus nafasku, tidak berdaya lagi, masih mencari jalan sendiri. Terhenti nadiku, aku semakin lemas, masih mencari jalan kembali. Di panah kemelut jiwa merontak kini, masih terpagar kata sendiri. Digusur irama alun pidana dunia, masih dipagar dosa sengsara. Tersesatku